Baik, soalan yang pertama. Berkaitan gaji bulanan, apabila saya tidak melakukan tugasan yang sempurna untuk majikan saya, untuk menghilangkan rasa malas dalam melakukan amal ibadah, bila isteri tak mau dengar kata, hati saya sering terdetik untuk bercerai. Apa ciri-ciri suami soleh? Dia gini, bila kita buat kerja, makan gaji dengan orang dan sebagainya, ambil upah, tapi buat kerja tu kadang-kadang sambil lewa. Nah, jadi kita takut tak berkat pendapatan kita. Ulama pesan, bila kita dapat gaji, sedekah. Itulah kafarah daripada kecuaian kita dalam tugas. Tapi jangan kita curi harta pejabat. Maknanya kita kadang-kadang tersalah masuk lewat, kadang-kadang cuai minum air, sembang lama. Tak, maka bila dapat gaji, sebahagian kita derma, surah masjid, tabung perjuangan amat Islam, anak yatim, kafarah untuk membersihkan pendapatan kita. Nampak? Tapi bukan yang kita zalim secara sahih. Itu tak boleh kafarah. Dia curi satu mesin photostat, sebulan dia ambil. Mesin tu dah mahal, 5,000 je. Bila dapat gaji, dia sedekah RM10 sebagai kafarah. Itu tak jadi gitu. Maksudnya kerja dia kadang-kadang tak, dia tidur masa kerja dan sebagainya.